Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pernahkah anda mengalami situasi seperti ini? Malam tak boleh tidur asyik bergolek sampai ke pagi. Bila bangun kepala pening, mata kabur dan walau macam-macam suplemen kesihatan dah dimakan, tekanan darah tetap tak turun-turun. Hari ini saya ingin kongsikan satu fakta mengejutkan yang ramai orang salah faham. Labu manis yang anda makan setiap hari tu, mungkinkah selama 30 tahun ini cara anda memakannya salah? Cara yang salah bukan sahaja tidak berkesan, malah boleh memudaratkan kesihatan. Saya Dr. Arsyad, seorang doktor perubatan am yang telah berkhidmat selama 32 tahun. Sepanjang merawat ribuan pesakit, ada satu perkara yang saya sedari. Ramai pesakit yang sepatutnya boleh hidup jauh lebih sihat hanya dengan mengubah pemakanan, tetapi mereka terlalu bergantung pada ubat-ubatan. Akhirnya bukan sahaja diri sendiri yang letih, keluarga pun turut terbeban. Saluran darah dalam badan kita ini ibarat paip air di rumah. Semasa muda ia licin dan bersih. Tapi bila usia meningkat, sisa-sisa lemak dan kotoran mula terkumpul menyebabkan ia semakin sempit dan tersumbat. Menurut statistik, setiap tahun di Malaysia puluhan ribu warga emas meninggal dunia akibat penyakit berkaitan saluran darah seperti strok dan serangan jantung. Tetapi tahukah anda sayur yang ada di dapur kita yang harganya tak sampai RM5 sekilo ini boleh menjadi pelindung terkuat kesihatan saluran darah anda jika dimakan dengan cara yang betul. Hari ini saya akan kongsikan 3 kisah benar tentang bagaimana labu manis patut dimakan untuk mendapatkan khasiat sepenuhnya. Biar saya jelaskan dari awal, labu bukanlah ubat ajaib atau penawar semua penyakit. Cuma apa yang saya ingin sampaikan ialah rahsia kesihatan yang paling hebat selalunya tersembunyi dalam bahan masakan yang paling biasa. Kisah-kisah hari ini mungkin akan mengubah sepenuhnya pandangan anda terhadap labu. Sebelum itu, sila tekan butang suka dan simpan video ini supaya mudah dicari semula. Jika ada warga emas di rumah, pastikan anda tonton bersama dan kongsikan video ini. Baiklah, saya nak tanya satu soalan. Pada pendapat anda, labu lebih baik dimakan pada waktu pagi atau malam? Tinggalkan komen anda di bawah. Sebentar lagi saya akan berikan jawapannya dan ia mungkin sangat berbeza daripada apa yang anda jangkakan. Pengajaran mahal makanan berkhasiat boleh menjadi racun. Sebelum saya terangkan lebih lanjut, ada satu kes yang sangat berbahaya yang perlu saya ceritakan terlebih dahulu. Kejadian ini berlaku 3 tahun lalu dan ia benar-benar menyedarkan saya bahawa makanan yang baik pun boleh menjadi racun jika salah cara pengambilannya. Waktu itu petang yang panas, beberapa hari sebelum hari raya. Pintu wad kecemasan tiba-tiba dibuka dan seorang pakcik dikejarkan masuk. Mukanya pucat lesi, badannya dibasahi peluh. Beliau hampir pengsan di dalam teksi. Namanya Pakcik Hamid, berusia 66 tahun, seorang pesara pemandu teksi dari Kuala Lumpur. Saya tahu keadaannya serius. Saya terus memeriksa paras gula dalam darahnya. Bacaannya hanya 2.8 milimol. L paras normal ketika berpuasa adalah antara 3.9 hingga 1.0. Keadaannya sangat bahaya dan boleh membawa kepada koma. Pakcik hari ini makan apa, saya bertanya. Dengan lemah beliau menjawab, makan. Makan labu je doktor. Kawan cakap labu bagus untuk turunkan gula. Jadi, saya makan banyak sikit. Jantung saya berdebar. Banyak mana pakcik makan? Pagi tadi saya makan semangkuk pengat labu. Tengah hari sup labu. Petang pula labu kukus dalam setengah biji. Rasanya dekat sekilo jugalah satu hari ni. Mendengar jawapan itu, saya terus faham puncanya. Pengambilan berlebihan indeks glisemik labu memang tidak tinggi, tetapi makan sehingga 1 kilogram sehari adalah keterlaluan. Ia sama seperti air, baik untuk badan, tetapi jika diminum terlalu banyak boleh membawa maut. Makan bersama ubat kencing manis. Beliau sedang mengambil ubat kencing manis. Labu juga mempunyai kesan menstabilkan gula. Apabila kedua-duanya bergabung, ia menyebabkan penurunan gula yang mendadak hipoglisemia.
Hati bekerja terlalu keras tapak tangan dan kakinya kelihatan kekuningan. Ini adalah tanda carotenemia, menunjukkan hatinya tidak dapat memproses karotena yang berlebihan. Selepas memberikan glukosa dan memantau keadaannya selama 2 jam, barulah beliau stabil. Saya duduk di sebelahnya dan menjelaskan perlahan-lahan. Pakcik bukan labu yang salah, tapi cara makan tu yang salah. Makanan semula jadi pun ada hadnya. Macam herba kalau berlebihan boleh jadi racun. Makanan pun sama. Beliau sebab, saya ingat lagi banyak makan lagi bagus. Saya tak tahu doktor. Saya masih ada isteri dan cucu nak kena jaga. Saya tak boleh tumbang. Ramai warga emas percaya bahawa apa sahaja yang semula jadi itu selamat. Tetapi makanan terbaik pun boleh memudaratkan jika kuantiti dan caranya tidak betul. Selepas hari itu, Pakcik Hamid menjadi pesakit saya. Kini beliau hanya makan semangkuk kecil labu kukus sehari bersama sayur-sayuran lain. Paras gulanya stabil, wajahnya lebih ceria dan langkahnya lebih ringan. Inilah pengajaran pertama kenali cara yang betul, kerana ia adalah permulaan kesihatan yang sebenar. Resipi ajaib untuk tidur lena labu dan bijan hitam. Sekarang mari kita lihat kisah yang sebaliknya. Jika kisah Pakcik Hamid adalah satu amaran kisah, Makcik Salmah pula adalah contoh kejayaan yang luar biasa. Makcik Salmah, 71 tahun, seorang pesara guru dari Ipoh Perak. Beliau seorang yang pendiam, tetapi raut wajahnya sentiasa risau. Semasa datang ke klinik, beliau kelihatan sangat letih, matanya merah dan suaranya tidak bermaya. Doktor, dah 5 tahun saya tak pernah tidur lena, katanya sebaik sahaja duduk. Bila baring waktu malam, macam-macam perkara datang dalam fikiran, susah sangat nak tidur. Kalau dapat tidur pun pukul 2 atau 3 pagi mesti terjaga. Lepas tu tak boleh tidur balik sampai pagi. Bangun pagi kepala rasa berat, mata kering dan kabur. Kena guna ubat titis mata setiap hari. Beliau sudah mencuba pelbagai cara, pil, melatonin, teh herba, malah kaunseling. Semuanya hanya berkesan sementara. Beliau sangat takut jika suatu hari nanti terpaksa bergantung pada ubat tidur. Ketika itu saya teringat satu petua mudah yang diajar oleh guru saya dahulu, labu kukus yang digaul dengan serbuk bijan hitam. Makcik ada satu cara tanpa ubat. Makcik nak cuba? Matanya bersinar. Asalkan bukan ubat apa pun, saya sanggup cuba doktor. Caranya sangat mudah. Setiap malam, 2 jam sebelum tidur, makan semangkuk kecil kira-kira 150 gram labu kukus suam yang ditabur dengan 1 sudu teh 5 gram serbuk bijan hitam. Jangan tambah gula atau susu. Makcik Salmah seorang yang sangat berdisiplin. Beliau terus mengamalkannya. Minggu pertama masih sukar untuk tidur lena, tetapi kekerapan terjaga di tengah malam berkurang dari 3 kali kepada sekali 2. Minggu kedua beliau mula dapat tidur tanpa gangguan selama lebih 5 jam. Minggu ketiga beliau beritahu kepalanya rasa lebih ringan semasa bangun pagi. Sebulan kemudian beliau menelefon saya dengan ceria. Doktor, mata saya dah tak kering. Dah tak perlu ubat titis mata lagi. 3 bulan selepas itu, semasa rawatan, susulan wajahnya kelihatan segar, matanya bercahaya. Beliau tersenyum dan berkata, "Sekarang ni mimpi pun indah-indah. Suami saya cakap saya nampak 10 tahun lebih muda." Ini bukan magik tetapi sains. Dari sudut perubatan tradisional organ hati, mengawal mata dan kualiti tidur. Masalah insomnia kronik dan mata kering seperti yang dialami Makcik Salmah menunjukkan tenaga dan darah pada hatinya lemah. Labu berfungsi memanaskan perut, menambah tenaga dan melancarkan peredaran darah. Bijan hitam pula berkhasiat untuk menguatkan hati dan buah pinggang serta mencerahkan penglihatan. Gabungan kedua-duanya sangat seimbang. Dari sudut pemakanan moden, labu kaya dengan asid aminotriptofan yang menggalakkan penghasilan serotonin dan melatonin, hormon tidur di dalam otak. Bijan hitam pula kaya dengan vitamin E dan asid lemak tak tepu yang memperbaiki peredaran darah halus di sekitar mata. Tapi Dr. Labu kan manis? Boleh ke makan malam? Tak gemuk ke? Ini adalah salah faham. Indeks glisemik labu kukus Sebun 5 adalah lebih rendah daripada nasi putih, 83.
150 gram labu hanya mempunyai kira-kira 50 kalori setara dengan separuh biji epal. Malah ia membuatkan kita rasa kenyang dan mengelakkan kita daripada makan snack pada lewat malam. Menghidupkan semula saluran darah labu dan kacang walnut kisah ketiga adalah tentang perubahan ajaib seorang pakcik berusia 79 tahun yang saluran darahnya kembali sehat. Pak Cik Mutu dari Sungai Petani Kedah, seorang pesara pekerja ladang. Semasa muda beliau bekerja keras, banyak merokok dan minum untuk menghilangkan penat. 5 tahun lalu abangnya tiba-tiba diserang strok. Sejak itu beliau hidup dalam kebimbangan. Tahun lepas pemeriksaan kesihatan menunjukkan saluran arteri di lehernya telah menyempit sebanyak 40%. Doktor pakar menasihatkannya untuk mula makan ubat atau mempertimbangkan prosedur pembedahan. Beliau datang berjumpa saya dengan cemas. Doktor, ada tak cara lain selain pembedahan? Saya takut. Saya meneliti laporannya dan berkata, Pak Cik, terus terang saya katakan keadaan macam ni tak cukup dengan pemakanan sahaja. Tapi kalau kita gabungkan ubat dengan pemakanan, yang betul kita ada peluang untuk pulihkan semula saluran darah Pak Cik. Tanpa teragak-agak beliau menjawab, kalau ada harapan saya akan buat apa sahaja. Saya pun memberikan gabungan pemakanan mudah ini untuk diamalkan bersama ubatnya. Setiap hari selepas makan malam, makan 150 gram labu kukus bersama 3 hingga 5 biji kacang walnut, kira-kira 15 gram. Pak Cik Mutu mengamalkannya tanpa gagal. Sebulan kemudian tekanan darahnya turun dari 160 kepada 140. 2 bulan kemudian paras kolesterolnya menunjukkan penurunan yang ketara. 3 bulan kemudian ujian ultrasound semula menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Doktor pakar pun terkejut. Penyempitan saluran darahnya telah berkurang kepada 28%. Pak Cik Mutu memegang tangan saya, matanya berkaca. Saya tak sangka doktor. Pada usia macam ni, saluran darah boleh jadi muda balik. Sekarang saya rasa kurang menyusahkan anak-anak. Jadi apakah rahsia gabungan labu dan walnut? Dari segi pemakanan, labu sangat kaya dengan kalium yang membantu menyingkirkan natrium dari badan dan menurunkan tekanan darah. Kacang walnut pula kaya dengan asid lemak omega 3 iaitu lemak baik yang mengurangkan keradangan pada dinding saluran darah dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Mengapa dimakan selepas makan malam? Kerana waktu petang dan malam adalah masa di mana tekanan darah sering tidak menentu. Kalium dalam labu membantu menstabilkannya, manakala omega 3 dalam walnut lebih mudah diserap oleh badan pada waktu malam. Salah faham umum mengenai labu manis pesakit kencing manis tak boleh makan. Fakta indeks glisemik labu kukus lebih rendah daripada nasi putih. Yang menjadi masalah ialah cara masakan. Jika dimasak menjadi pengat labu atau ditambah gula, sudah tentu ia berbahaya. Tetapi jika hanya dikukus atau direbus tanpa sebarang tambahan dan dimakan dalam kuantiti sederhana, tidak melebihi 150 gram, ia selamat. Kulit labu kena buang sebab beracun. Fakta ini adalah mitos. Kulit labu sebenarnya adalah bahagian yang paling berkhasiat. Kajian menunjukkan kulitnya mempunyai serat 2 kali ganda dan antioksidan 3 kali ganda lebih tinggi daripada isinya. Cuma perlu basuh bersih dan kukus bersama isinya. Lagi manis labu lagi bagus. Fakta labu yang terlalu manis, selalunya terlalu ranum atau tua, menyebabkan sesetengah vitaminnya telah hilang. Pilih labu yang isinya pejal, berwarna oranye sekata dan apabila diketuk, bunyinya padat dan berat. Akhir sekali, soalan tadi, labu lebih baik dimakan pagi atau malam? Jawapan saya, ia bergantung pada matlamat anda untuk melancarkan penghadaman dan menambah tenaga makan pada waktu pagi. Untuk menurunkan tekanan darah dan membantu tidur, makan pada waktu malam bersama walnut atau bijan hitam. Untuk mengawal gula dalam darah, makan pada waktu tengah hari bersama sumber protein lain. Kesihatan yang baik bukan tentang mencari satu jawapan yang betul untuk semua orang, tetapi tentang mencari keseimbangan yang sesuai untuk badan kita sendiri.